Bok nasi lemak 3 jam. Betul bang. Awak meninggal apa pula ni? Hari biasa saya buat nasi kukus bang. Nasi kukus. Nasi lemak belum puasa saja. Panas ya. Panas macam biasa ayam goreng. Bagi saya satu. Tapi kalau ayam kita time puasa tu Sama lah. lama kedai kering dua ni. Potong 8 ke ah. Sampai berat 2 kilo lebih. Goreng pakai timer lah. Timer lah. So dalam dia insya-Allah masak lembut sampai ke petang lah. Kalau dada tu lembut ah. Beras biasa. Beras biasa portion banyak ah. Banyak kan? Banyak. Lebih dari 1 gram ah. Okey. Buat hati makan Buat hati insya-Allah. Timun. Timun-timunan. Timunan. Timun Jepun Timun Jepun. Okey, tak berair sangat lah. Tak kurang ah. Terlalu Kurang lah. Okey, biasa. Sambal bos. Sambal pedas tak? Pedas. Okey, ngam. Betul kali dia. Kita tak pakai cili biasa, kita pakai cili padi saja. Cili padi je. So ni kita ni gulai. Gulaan. Kat bos. Kan Okey. Alright. Ayam dia pilih apa ayam nak banyak. Kepak. Kepak bang. Kepak aja. Mantap. Boleh Alright. Okey. Ngam. Kalau ni kuah abang boleh pilih apa nak asing ke atau sekali. Okey. Biasanya kau buat sekali asing lah. Asing lah kalau nak makan lama Betul. Kat sini pun tak ada tempat nak makan, betul tak? Betul bang. Alright. Okey, betul Okey, kalau macam ni apa bang? RM8. Kat mana berniaga? Saya 9 Shah Alam dekat tapak. Waktu operasi? Pukul 11.30 sampai habis. Alright. Tak bongkot. Terima kasih. Okey. Alright.